Cat. Cepat, Cat. Kita dah lambat ni, Cat. Mana flight aku, Allah. Gate dah close dah, Cat. Allah. Macam mana ni, Cat? Kan aku lapar kan. Kita gate terlepas. Kau lapar lagi, Cat? Kalau macam tu, kita makan kat sana lah. Memang Mia Kopitiam tu. Macam mana? Oh, okey. Okey, jom. Kak. Memang Mia Kopitiam ni, chef dia kucing ke? Saya tak ada nampak kucing mana-mana pun kat sini. Tak, kita memang nama dia memang Mia Kopitiam, tapi kita ada sediakan menu yang memang berbaloi lah harga dia dekat airport ni. Dalam menu ni, ada makanan apa je, Kak? Kalau dalam menu ni kita banyak macam. Ada nasi lemak, ada sizzling, ada creamy butter dengan kaya tus kita pun ada. Uish, okey lah. Kalau macam tu, saya nak menu tu lah, Kak. Nasi lemak ayam berempah, sizzling mushroom chicken with yimi, roti bakar coklat and cheese dengan kari puff, Banyak cheese kat roti bakar ni. Ui, sedap ni. cucu udang, creamy butter chicken with rice. Uish, sedap makanan semua ni, Kak. Oh, Kak. Memang Mia ni buka kat mana? Pukul berapa? Hari apa? Kalau kita buka ada di Arrival Hall dekat pintu 2 dan kita buka setiap hari 24 jam lah. Okey lah, kalau macam tu, saya nak enjoy dulu lah makanan-makanan ni, Kak. Okey, silakan. Okey.